dibuatnya Anuntaya pada ketika ini. Oh, cantik tangkisan yang dilakukan dengan tangan daripada Malaysia. Umi Mashita menambah lagi pukutan mata. Dapat lihat frustration untuk Anuntaya. Sambil ada juga semangat kesukanan yang dipamerkan. Dan mungkin juga dia sudah pun reda dengan ketentuan di mana Malaysia akan meraih pingat emas kali ini. Mashita, Umi Mashita dari Malaysia. Pingat emas pertama yang dipertaruhkan di gelanggang pencak silat pada hari ini. Daripada 4 prospek kita, sudah pun bermula dengan langkah kanan Umi Mashita Hassan dalam silat tanding puteri kelas